Tapi kat sini kenapa tidak dibaca dengan mad asli? Kenapa kita baca dengan satu harakat sahaja? Baik, kemudian dinasi, huruf nun. Hujung lidah sentuhkan sahaja pada gusi atas. Kat nun dekat sini baca dengan satu harakat sahaja. Sebab apa? Sedangkan selepas dia huruf sukun, iaitu alif sukun sebelum baris atas. Kan? Yang mana kita faham bila alif sukun sebelumnya baris atas, dia jadi mad asli. Tapi kat sini kenapa tidak dibaca dengan mad asli? Kenapa kita baca dengan satu harakat sahaja? Kenapa kita baca satu harakat sahaja, bukan dua harakat? Sebab dia berlakunya pertemuan dua sukun. Pernah dengar tak istilah iltiqa'us sakinain? Okey, baik. Iltiqa'us sakinain ni maksud dia pertemuan dua sukun. Kat mana dua sukun pada nasirata ni? So, pertemuan dua sukun ni tadi, yang pertama alif mad, yang kedua lam sukun. Bila mana bertemunya dua sukun, maka tak boleh dibaca. Kita tak boleh nak baca ihdinas sirata. Tak ada riwayat yang baca macam tu. Tak ada baca, tak ada mana-mana riwayat tak ada baca macam tu. Okey, tak boleh. So kat sini bila berlaku iltiqa' sakinah, kita hazafkan sahaja. Kita gugurkan sahaja alif mad ini. Okey, dan kita terus sambung pada as-sirata. Okey. Ihdinas sirata. Terhasillah bunyi macam tu. Tak perlu nak baca ihdinas sirata. Kita tak boleh baca mat tu dah. Tak boleh dah. Sebab kita dah gugurkan dia.